Okey dah. Kita petik strawberry. Strawberry. Inilah yang paling 100 besar. gram RM8. Okey, tengok. Ya. Inilah yang paling besar I jumpa. Ya. Ni Mami. Okey, jom kita tengok yang besar. Tengok banyak mana tu. Cepat. Nanti bateri habis. Tak apa, budak kecil tak tahu. Mana aja. Sorry lah, kau kan mami gamble. Kakak kita nak petik lagi ni. Mana? Jalan-jalan. Ni hasil dia baru sikit. Jauh dah ada satu. Biar saya pilihkan, saya pandai menilai. Sedap dan tak sedap. Dengan tangkai sekali tau. Dengan tangkai sekali ke? Panjang sikit tangkai. Oh. Tahan lama. Oh, bukan kita terus makan je lagi ke? Mana tahu? Sampai rumah saya habis. Ada yang manis ke? Ada yang manis ke soalan tu? Tahu, tak rasa dia. Aku yang masa pergi kat kawasan tu. Okey, Dek No. Ini warna merah ni mesti manis. Ya, betul. Sebab saya dah rasa walaupun dia tulis do not eat. Cantiknya. Cantik macam saya. Dek. Tak saja makan. Makan. Kecil. I don't want kecil ni. Cari yang merah tau. Dia yang merah baru manis. Semua merah. Tu manis. Kalau yang macam ni dia manis sebab saya dah rasa. Kalau yang macam ni dia tak manis. Sama-sama. Ini manis ni. Tapi small lah. Dia that one kecil. Maksud dia ni memang kecil lah. Dia memang kecil. Kita cuma pilih color dia je sekarang. Yang color dia merah macam ni manis. Yang ini manis. Mas ni bahagian saya, bahagian pembuangan daun. Dah tu nak lagi. Entah. Okey, stoplah sekejap ya. Nanti habis bateri.